Yang hanya kekal hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Kita ni suatu masa nanti akan jadi debu-debu berterbangan. Kita akan masuk dalam kubur, kita dibangkitkan daripada kubur kembali. Begitulah kehidupan kita ni. Lahir seperti mana kata ulama, di antara kehidupan kita ni bagaikan azan dengan iqamat saja. Macam mana? Lepas azan iqamat, masa pun tak panjang. Biasa kalau lah mana dengar dekat surah, kita dengar dekat masjid, lepas bunyi azan tu 10 minit dia akan terus iqamat. Atau kadang-kadang kalau kan mengajar lama sangat, tak sempat nak mana, tak sempat nak azan dah, terus iqamat. Ada juga kadang-kadang mana tak sempat dah, nak tunggu dah 10 minit dah, teruslah iqamat. Begitulah mana masa kehidupan kita sebenarnya mana di atas dunia.